Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah SWT. Kita jumpa lagi untuk meneruskan hadis penawar hati, 40 hadis penawar hati. Hadis yang kelima bertajuk siapa orang yang bankrupt. Orang yang bankrupt ni orang yang muflis. Bankrupt, meniaga tak untung, bankrupt habis. Bankrupt, niaga tak untung, habis harta semua. Tinggal Allah dia tanya. Jadi dalam hadis yang kelima dia terangkan supaya kita dapat faham, adakah kita di antara orang yang bankrupt ataupun muflis. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan 7 petal langit, 7 petal bumi tanpa bantuan daripada makhluk pun. Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan 7 petal bumi, 7 petal langit, 7 petal bumi dalam masa dia tu 6 hari. 6 atau 7 hari. Kita biasa dengar Malaikat Israfil, malaikat yang paling besar. Di dalam mulut Israfil saja terletak berpuluh-puluh ribu roh disimpan dalam mulut malaikat Israfil. Kadang macam mana tidak ada orang dapat menerangkan, tidak ada diterangkan bagaimana menyimpan roh dalam kerongkong Israfil, dalam mulut Israfil. Dan 7 petal langit, 7 petal bumi diletakkan juga dalam mulut Israfil. Dan sekiranya Israfil memakan 7 petal bumi, nescaya hancur semuanya, maka terjadilah kiamat. Maka tinggallah Allah seorang. Setelah Allah hari kiamat, Allah pun memanggil Israfil. Allah Subhanahu Wa Taala menyabut nyawa malaikat Israfil. Maka tinggallah Allah seorang diciptanya untuk Allah SWT. Daripada bumi, Allah SWT akan bentangkan bumi menjadi satu padang yang dipanggil seperti padang mahsyar. Luasnya di akhirat. Kehidupan akhirat lama selama 50,000 tahun. Satu hari di akhirat bersama dengan 1000 tahun di dunia. Menggambarkan di kehidupan kita dalam planet bumi pun dalam masa 6,000 tahun. Dunia sekarang menurut kajian saintis sudah melebihi 4,000 tahun. Dan hari kiamat terlalu hampir akan berlaku bila-bila. Allah SWT beritahu setelah kelahiran Nabi, kelahiran Imam Mahdi, bermulalah kehidupan akhirat sebelum kiamat. Bermula kehidupan akhirat setelah kiamat. Apa lagi? Jadi itulah yang kita tahu. Menurut satu ulama beritahu, dibezakan petala langit yang pertama dan petala yang kedua seperti sebentuk cincin yang dicampakkan di atas padang pasir yang luas. Petala langit pertama, cincin yang pertama padang pasir dalam petala yang kedua. Sekiranya satu cincin campakkan dalam padang pasir yang luas, cincin petala langit yang kedua, padang pasir langit yang ketiga, dan begitu seterusnya. Jarak satu cincin, satu petala langit, petala bumi tiada pengakhirannya. Tidak ada pengakhirannya. Tentara luas, beribu-ribu tahun cahaya, 1000 tahun cahaya. Maknanya
belum ada lagi orang yang mengkaji tentang berapa luasnya peta langit pertama dengan peta langit bumi yang kedua. Yang tak dikaji lagi. Maknanya di bumi pun ada 7 peta langit, 7 peta laut, 7 dan begitu di bumi. Bila hadis beritahu, Nabi Muhammad beritahu tentang peta langit, peta bumi tidak diceritakan. Tidak diceritakan. Maknanya Allah sebut 7 peta langit, 7 peta bumi. Sebelah bumi. Jadi saya nak bacakan ni beberapa hadis lebih kurang 30-40 minit lah, sebab hadis ni pendek je. Ada 2 muka surat je. Jadi 7 petala bumi adalah daripada tanah, pasir, minyak, batu dan lautan. 7 petala bumi. Tentang jarak tiap petala bumi tidak dapat digambarkan kerana ia termasuk dalam alam semesta. Dipanggil alam semesta. Dan alam semesta ada orbit, ada apa? Galaksi. Itu di langit yang pertama. Wallahu alam. Sebab saya ni bukan nak cerita pasal peta langit, peta bumi. Itu sebagai satu permulaan. Yang saya nak beritahu sini supaya tuan-tuan nampak siapa orang yang bankrupt. Gitu. Matan ni panjang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 baris. 8 baris. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu?" Sahabat menjawab, "Orang yang muflis di kalangan kami ialah seseorang yang tidak memiliki dirham atau wang dan juga tidak memiliki harta." Orang muflis ni dia asalnya kaya, hanya bankrupt. Kehilangan, tidak memiliki wang dan juga tidak memiliki harta. Habis dah duit dia belanjakan tu. Muflis kerana perniagaannya tak untung. Lepas tu dia perniagaan dia jadi rugi lah. Duit dah habis berpuluh-puluh ribu lah kan. Tapi habis gitu je muflis lah. Ataupun dikenakan tindakan kerana melanggar peraturan. Lalu Nabi SAW bersabda, "Sebenarnya orang yang muflis dari kalangan umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, puasa dan zakat." Ini cerita tentang tadi muflis tentang di dunia. Jadi dalam hadis ini diberitahu muflis ni orang yang banyak amalannya, tetapi harta pahala tadi telah diberikan kepada tuan punya. Pahala dia buat tu hanya merosakkan diri dia. Seorang ahli neraka untuk mendapat pahala ialah kena melakukan ibadat yang banyak pahala. Dan ayat ni beritahu bahawa pahala sembahyang, puasa dan zakat. Apa maksudnya?
Makna pertama, kena sebut dia kalimah la ilaha illallah. Bila seorang tidak berdakwah atau tidak mengikuti mana-mana orang dengan pertubuhan yang menjalankan dakwah, sekarang zaman sekarang ni, yang pertama jemaah tabligh kan, tu ialah dakwah, mengislamkan, jabat macam perkim, mengislamkan orang Islam, jika dakwah. Ustaz dakwah. Orang lana dakwah. Orang yang berkaitan dengan agama semua menjalankan dakwah. Itu maksudnya apa, dakwah. Memperkenalkan Allah Subhanahu Taala kepada seseorang, atau memberi apa, ceramah, mengajak manusia kepada kebaikan. Lebih senang membuat kebaikan, tak boleh membuat kebaikan, tapi mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Taala, mengajak kepada agama, mengajak manusia. Dan kemudian apa yang kita sampaikan tadi menjadi pahala apabila orang yang kita jumpa itu mengamalkan apa yang kita sampaikan, dan ia menjadi pahala yang bila berganda-ganda. Saya dah banyak beritahu, dakwah ni bukan lagi fardu kifayah ataupun fardu ain ke. Seolah-olah Nabi kata dakwah sembahyang tahajud itu sunat. Tapi seorang yang alim, bekas Nabi Muhammad beritahu, aku tidak mewajibkan diri aku untuk sembahyang tahajud. Walaupun dia harus, kita pun ikut. Bila Nabi kata nak wajibkan sembahyang tahajud, jadi kita apa kita buat untuk mewajibkan bagi diri kita? Contohnya, itu satu contoh. Jadi bila Nabi sebut begitu, itu je, semua tahajud je lah, mewajibkan dirinya. Kita sebut sunat, sebenarnya seorang pendakwah kena jaga sembahyang tu. Hari ni saya tak berapa sihat lah, tak dapat nak ulat, nak panjang-panjang. Jadi maksud pertama tu, kalimah la ilaha illallah tu adalah kalimah dakwah. La ilaha illallah. Jadi dalam sebuah hari ni 3 perkara je: sembahyang, puasa, zakat dan haji. Itu amalan. Lepas tu satu lagi, haji. Pergi haji pun mendapat pahala. Maknanya hadis ni betul lah. Nabi beritahu di madrasah atau di pergi haji pun dapat pahala yang banyak. Disebut juga sebagai dakwah lah, sebagai dakwah lah. Mengajak orang kepada menunaikan haji. Sebab dia menggunakan wang sendiri. Jadi yang ketiga beritahu tadi lah, belajar di pondok tempat alim ulama. Ada iman itu sebab apa? Kerana benda tu mendapat pahala yang besar. Belajar Al-Quran, sama satu pahala. Di madrasah bukan tempat belajar hadis ataupun belajar apa, tapi belajar Al-Quran. Kerana Al-Quran itu satu pahala, satu huruf bersama 10 pahala. Kalau baca di hari-hari, pahala. Jadi satu kali khatam kan dapat 1 juta pahala. Kalau dikalikan 10 juta. Maknanya itu belajar menghafal Al-Quran. Dan di bulan puasa dia panggil madrasah bulan Ramadan, madrasah. Jadi itu pun banyak pahala sebab ada Lailatul Qadar tiap-tiap hari. Tapi ulama beritahu bulan puasa tidak jelas akan maknanya tiga tempat lah: tabligh, madrasah, haji. Letak keutamaannya: satu, tabligh; kedua, madrasah; ketiga, haji; keempat, bulan Ramadan. Untuk mendapat
pahala yang sempurna di bulan Ramadan, siapkan diri kita untuk puasa bulan Rejab, Syaban, Ramadan dan Syawal. Sekiranya ada kita berpuasa dalam bulan-bulan tersebut, maka seolah-olah kita telah mendapat Lailatul Qadar pada tahun yang tersebut. Puasa dah sekurang-kurangnya 1 atau 3 hari bagi tiap-tiap bulan. Lebih kurang baru kalau kita buat Ramadan je, bulan puasa, bulan Ramadan, nak jumpa sembahyang tarawih, macam nak jumpa apa Lailatul Qadar macam mana kan? Tak jaga puasa, tak jaga nafsu, tak jaga. Lepas tu ada pula tak berpuasa, tinggal 10 hari habis lah, memang tak jumpa lah. Kalau tinggal tarawih sehari, tak jumpa lah. Tapi sekiranya Allah nak bagi hidayat pada seorang itu, kiranya dalam bulan Ramadan betul amalannya, maka ia akan mendapat pada Lailatul Qadar. Sebab apa? Lailatul Qadar Allah beritahu amalan yang baik kerana Quran diturunkan di langit yang pertama pada bulan Ramadan. Sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, macam mana untuk aku cari bulan, untuk aku cari Lailatul Qadar? Maka Nabi beritahu, hendaklah kamu mulakan ibadat kamu tepat bermula jam 12 hingga ke subuh. Sebelum subuh, rehat kejap, tidur, lepas sembahyang Isyak, tidur kejap, pukul 12 bangun, sembahyang, buatlah apa-apa amalan. Berzikir ke, baca Quran mungkin tak, jarang orang buat sebab air gelap. Tak baca Quran, tapi amalan yang penting ialah berzikir. Banyakkan berzikir dan berdoa. Yang amalan pada sembahyang. Sembahyang tahajud, sembahyang sunat, buat qiyamul lail selepas pukul 12. Rasanya ada orang beritahu sembahyang bermula sembahyang tarawih itu tidak berapa menempati apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Sembahyang tarawih bukanlah satu benda yang menjadi pahala untuk sunat sembahyang Lailatul Qadar. Itu hanya pahala untuk sembahyang tarawih. Jadi pahala yang sebenarnya bermula pukul 12 sehingga sembahyang tahajud. Tidur dulu. Kalau buat perkara tu, insya-Allah boleh bertemu Lailatul Qadar, dan sekurang-kurangnya berzikir selama setengah jam atau sejam. Berdoa selama sekurang-kurangnya sejam. Berdoa paling kurang pun selama 3 jam. Bila satu keadaan satu orang mendapat Lailatul Qadar yang paling terbaik, ialah dia dapat menyalami, Jibril turun kepadanya dan bersalam dengannya. Bila satu malaikat datang bersalam pada Lailatul Qadar, maka akan dingin badannya terasa dingin, sejuk, berangnya seperti macam dalam aircon. Bila sampai je kita rasa dingin, bila malaikat bersalam, maknanya dia amalan-amalan dia pada bulan Ramadan Allah terima. Walaupun dia tak sembahyang tarawih penuh, tapi niat dia untuk mencari Lailatul Qadar itu berjaya. Mana bila malaikat turun, ada apa? Malaikat Jibril yang bersalam, bukan mana-mana malaikat. Mana malaikat ketua para malaikat Jibril. Jadi maksudnya kena jaga amalan dan berusaha macam mana nak cari Lailatul Qadar. Maka Nabi bertanya bila tu Lailatul Qadar. Nabi kata dalam bulan Ramadan. Waktu bila? Malam ganjil. Lagi waktu bila lagi? Kata 10 terakhir Ramadan. Terakhir Ramadan bila? Di malam yang ganjil. Bermula malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Jangan fikir raya pula. Kalau fikir nak raya ya, memang tak jumpa lah. Fikir macam mana nak berjumpa apa?
Macam mana supaya dapat Lailatul Qadar? Kerana pahalanya seperti 1000 bulan. Itulah kelebihan di bulan Ramadan. Melalut tak melalut kan? Jadi maksudnya orang yang bankrupt, yang muflis lah, kerana buat 3 perkara ini, hanya mengumpul pahala. Iman tak ada langsung. Iman, untuk dapat iman, sekurang-kurangnya ikutlah jemaah tabligh, keluarlah 3 hari sekali. Itu dah dapat satu iman. Untuk dapat di madrasah, sekurang-kurangnya duduklah bersama mereka selama 10 hari. Ataupun untuk dapat jemaah tabligh buat malam i'tikaf kan, malam i'tikaf 10 hari Ramadan. Itulah sebenarnya tabligh lah buat i'tikaf 10 hari yang terakhir. Bukannya sekurang-kurangnya 3 hari, tapi bukan keluar 3 hari. Bukan keluar 3 hari untuk dapat tadi i'tikaf di 10 malam malam terakhir, duduk di mana selama 10 hari, dan pergi umrah sekali 10 hari. Dan di bulan puasa tadi tu itulah maknanya. Jadi cerita tentang Lailatul Qadar terjemput, tapi cerita tentang iman. Tentang iman ni semua orang sudah maklum. Dah tak maklum lah, jamaah tabligh ni semua orang dah tahu dah. Sebab apa? Yang menasaskan tabligh yang seperti Maulana Zakaria, bila mati Syekh Abdul Wahab beritahu, bila aku telah meninggal, semua orang telah mengetahui yang aku dah meninggal. Tabligh. Iman tabligh. Semua orang, maksudnya semua orang dah tahu dah. Dia telah menyampaikan semua. Kalau ada 6 bilion manusia, semua dah tahu dah. Itu maksudnya. Contoh, itu maksudnya tak perlu bila tuan ketua tak perlu nak beritahu. Dia budak-budak kecil, budak-budak ni semua dah tahu dah. Maknanya macam madrasah, semua orang dah tahu dah. Mekah haji, yang orang lama tahu, haji lah paling lama lah. Paling lama tahunya. Bulan puasa pun baru-baru lah, mana bulan puasa. Tapi itulah sebenarnya 4 perkara tu untuk dapat iman. Bila sebut kenapa sembahyang saja? Sembahyang sebab itulah. Sebab apa? Imannya, berarti satu saya beritahu, satu orang untuk dapat iman dia kena ada 3 perkara kan. Untuk Allah terima, kena ada ilmu, kena ada amal, kena ada. Orang ada ilmu tapi tak ada amal, tak jadi. Orang ada iman, ada amal, tapi orang ada amal tak ada ilmu, tak jadi. Maknanya untuk dapat tu, kalau satu orang lama dia pergi Mekah dulu, lepas tu pergi madrasah, tak ada langsung. Ada madrasah tak pergi, haji pergi tu, mana cukup. Untuk kesempurnaannya, kena ikut jemaah dah sampai kan, kena kurang-kurang keluar 3 hari sekali. Itu cukup dah. Duduk madrasah selama 10 hari ya. Pergi haji penuh. Lepas tu puasa sekurang-kurangnya kena puasa 20 tahun. Dah puasa 20 tahun baru berjumpa dengan Lailatul Qadar. 20 tahun seumur hidup. Tapi kena niat pun. Itu sebab Nabi Muhammad dan sempat puasa selama 10 tahun. Kita zaman sekarang ni puasa selama 20 tahun. Akan datang puasa selama 30 tahun puasa. Macam tu. Mana mencakap tadi lah, untuk dapat iman 3 perkara. Yang perkara tadi untuk dapat amal. Atau untuk dapat amal, kena usaha 3 perkara tadi. Untuk dapat amal, saya sebut sekali lagi ya.
Kena ada ilmu, kena ada iman, kena ada amal. 3 perkara saja. Ada ilmu tapi tak ada iman, gagal. Satu orang ada iman tapi tak ada ilmu, gagal. Satu orang ada iman tapi amal tak ada, gagal. Ada amal tapi tak diterima, seolah-olah tidak beramal. Apa maksud amalan? Amalan tidak diterima. Tidak diterima. Kerana tidak pernah niat untuk bertaubat dan tidak jahil dan tak ilmu. Untuk belajar ilmu tak cukup belajar di rumah. Tidak apa. Kena apa tu, dapat ilmu. Ilmu, iman. Perkara pertama iman lah. Iman. Untuk dapat iman, kalau saya nak terangkan memang terbelit-belit supaya bukan saya nak ilmu saya, tapi nak dapat faham. Nak dapat faham kena tawajuh. Tu maknanya nak dapat iman. Tadi lah. Iman. Bulan puasa dapat iman apa tadi? Kena buat 10 hari Ramadan. Puasa tak penuh. Tak pernah puasa penuh Kena puasa penuh. Masa kecil puasa penuh mana kira dah balik. Jangan berbuka lah. Jangan berbuka tak ada puasa penuh Kalau macam tu senang je. Sembahyang tarawih baru pandai-pandai dulu mana sembahyang tarawih bang. Itu orang mufli panggilnya. Buat mufli tadi maksudnya tidak mengetahui tentang iman. Apa benda iman? Saya cakap tentang dapat pergi Mekah dapat iman tak? Itu bukan iman. Lepas tu cerita pula tentang apa? Madrasah tu bukan iman. Iman keluar jemaah kan. Dapat dah keluar tarik itu dapat iman. Mana ada? Ada pula pergi Mekah dapat iman. Kau pun kata iman benda dalam Mekah. Lain. Mekah ni tempat apa? Umrah. Nak mencacikan benda-benda sejarah, pegang Kaabah, tengok apa tempat Hajar Aswad, tak dapat iman. Iman, apa maksud iman? Tadi iman. Untuk dapat iman seperkara yang bukan senang. Begitu juga puasa. Tak puasa pun hari-hari makan. Tak lagi pergi Mekah. Tak dapat juga iman. Kalau dapat iman, balik tu insaf. Balik daripada Mekah lah sama je. Patut balik Mekah pakailah kepiah tak? Ada. Yang naik apa? Rokok lagi. Pergi Mekah bawa rokok. Lepas tu isap rokok. Lepas tu nak semayang kat bilik. Nak dapat iman. Macam mana ada iman ke? Nak dapat iman ni kena jangan tinggal kalau pergi 40 hari jaga semayang ni tak. Semayang tinggal je. Dah lama dah. Tak pernah lah satu hari tak pernah semayang. Tak pernah paling lama pun 2 minggu ke. Lepas 2 minggu tak dapat semayang lah. Kalau semayang ni jemaah lah apa cakap lagi. Orang semayang penuh 5 waktu sekurang-kurangnya 2 tahun. Tak pernah. Bukan saya cakap apa orang lain kan. Orang tempat sini lah cakap gitu. Ahli neraka. Apa ahli neraka tadi kau? Satu orang syahid, tapi syahid dia bukan kerana Allah. Kamu dusta. Campur neraka. Pergi Mekah nak tunjuk harta, banyak harta kan. Harta bukan kereta banyak duit, tak ada masalah, itu harta. Kamu dermawan, bukan dermawan, kamu dusta. Sebab apa? Tak ikhlas. Kalau tak terima. Kamu jadi ustaz, jadi imam, jadi ulama, alim. Dia nak jadi apa, nak panggil haji. Nak jadi tuan, jadi imam, nak panggil imam kan. Jadi imam, kamu dusta.
kamu dusta. Kamu campak lah. Siapa tu syahid, nak dapat syahid kena baca Yasin. Kena setiap baca Yasin, tapi tak baca apa. Sekurang-kurangnya baca Yasin sekurang-kurangnya 4 bulan. Dalam masa 4 bulan kan, betul tak? Dalam masa 4 baca barulah mati syahid itu dikira. Siapa baca nak dapat Yasin, Nabi beritahu perkara Yasin. Sebenarnya pagi-pagi baca, petang baca. Kalau mati dalam masa 4 bulan baca Yasin, apa dikira mati syahid. Lepas tu dia baca nak jadi apa, imam. Jadi imam, tapi tak tahu benda tajwid salah, bukan saya nak tegur. Orang lain pun tahu. Tak cekap lah. Orang pun tahu. Syahid baca Yasin. Mata seh Yasin kan. Syahid. Nama Yasin. Dikitlah masa 4 bulan. Sambung lagi pada ni. Dia pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, mengharta si fulan, menumpah darah di fulan dan pernah memukul si fulan, maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu berpahala kebaikan orang tadi, dan begitu pun seterusnya terhadap orang lain yang pernah teraniaya. Maksudnya kita belajar dengan satu orang untuk guru. Untuk guru ajar kita ilmu yang betul, tapi dia pergi dan orang yang dia belajar tu, dia bunuh. Dia marah pula. Dia kata tak betul apa. Ini ajaran apa dia kata. Tu maksudnya. Tak dapat pahala. Sebab apa? Tok guru dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas menuntut. Tok guru dia pun tak ikhlas, dia pun tak ikhlas. Apa tak ikhlas ni? Tak berminat. Sebab bukan nak tujuan kerana nak jadi imam, tapi nak menunjukkan dia tu untuk dipanggil imam. Kalau khabar kamu dusta, kamu belajarkan untuk dipanggil imam, jadi Allah campak kamu dalam neraka. Sebab apa? Tak ikhlas. Begitu juga hartawan, orang kaya-kaya derma, nak buat masjid, duit banyak lah tu, daripada dermawan kan. Kamu dusta, kamu buat bukan kerana Allah, kamu buat kerana untuk nama. Syahid tadi Al-Yasin ni kan. Syahid Yasin, Syahid baca Yasin. Kamu kata nak ni tahu ya dapat Yasin. Apa Yasin nak mati syahid, tapi dapat belum hafal lagi. Dah apa banyak kesalahan baca tu tak betul. Syahid Yasin tak cukup. Dia sekurang-kurangnya kena baca 4 bulan Yasin, ataupun setahun, ataupun 6 bulan paling kurang. Sebab Yasin ni mudah baca. 75. Ia akan diberikan pahala tadi, yang untuk guru tadi, dia kembalikan semula. Dia pahala, lepas tu dosa tadi yang ada tadi, Allah khabar beri pula pada orang tu. Habis pula. Siapa orang itu? Orang riak. Kebanyakan orang ahli riak. Orang riak ni bertentangan dengan ikhlas. Orang riak, tanda orang riak apa? Menunjuk harta kan. Menunjuk harta, riak. Konon-kononnya surga ada khabar. Konon-kononnya. Orang riak. Orang riak contohnya macam Abu Talib. Abu Talib tu. Apa dia riak, dia khabar Ali tu kan khalifah. Anak aku ni khalifah ni, dia khabar Ali ni. Jadi timbul Ali bila dengar jenazah Abu Talib ni, dia tahu. Ayah dia pun ahli neraka sebab tadi juga. Sebab dia nak tolong, nak jadi orang alim, nak jadi Nabi ke, boleh jadi Nabi Rasul ke, nak jadi sahabat. Nak jadi sahabat tapi tak jadi. Jadi sahabat. Sebab apa? Dia jadi sahabat bukan sebab kerana
sebab kerana nak jadi sahabat, malah tak nak baca Quran. Sebab dia tak baca Quran, sahabat ni hafal Quran, dia tak hafal Quran, jadi Allah kamu berdusta, kamu Allah campak dalam neraka. Dia sombong ni sebab apa? Ali dia jadi, sebab sampai sekarang ni lah Ali di orang Syiah mengagung-agungkan Ali. Sebab Ali apa? Orang berilmu. Sebab Ali ni cerdik, hebat ilmu. Anak dia Ali tahu lah. Mana itulah puncanya yang menyebabkan Abu Talib adalah ahli neraka paling ringan yang selama-lamanya. Kerana apa dia tak mengucap? Nabi suruh dia ucaplah kamu la ilaha illallah. Dia tak ucap juga. Sebab apa? Sebab apa dia tak ucap? Sebab apa dia tak ucap? Sebab apa? Dia tak mendapat taufik. Dia mendapat petunjuk yang daripada Nabi jelas dan nyata. Anak saudara dia, lepas tu dia beri hidayah Allah SWT, tapi dia tak Allah, dia beri dia taufik tapi dia niat je. Dia tak amal apa-apa yang Nabi cakap. Maka Allah gagal. Tinggi ayat ni. Sebab ni payah tajuk ni. Siapa yang meriwayatkan hadis ni? Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Nombor 1, Ibn Abbas mahir dalam Quran, Abu Hurairah mahir dalam hadis. Abu Bakar mahir dalam dakwah, Umar mahir dalam perang, Uthman pakar dalam Al-Quran, Ali pakar dalam ilmu. Apa lagi? Abdul Rahman pakar dalam harta. Lagi siapa lagi? Itulah kehebatan yang sahabat. Lagi orang yang pertama, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dari kecil dah Islam. Itulah kelebihan tiap-tiap sahabat radhiyallahu anhu. Dia beritahu, kalau kamu ikut satu orang sahabat aku, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi dosa tadi dosa semua orang diberi pada dia, sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan beban dosa pengenaiannya belum lagi dijelaskan, belum dapat dibayar semua, maka akan diambil daripada kesalahan orang yang ternai itu, lalu dibeban kepada orang tersebut. Maka selanjutnya orang itu akan dicampak dalam api neraka. Neraka ni api. Duduk dalam api. Nabi Ibrahim duduk dalam api sejuk. Dia duduk dalam api, dia buat apa? Dia hantuk kepala dia. Batu orang tak semayang, dia hantuk dalam api. Dia hantuk. Orang yang duduk dalam api ni apa lagi? Orang yang kuat mengumpat. Dia suka mengumpat. Allah suka dia dah. Lagi orang apa lagi dosa-dosa? Orang berzina. Dosa orang berzina duduk dalam api. Tapi dia cangkuk pula dalam api semua. Macam mana Nabi Ibrahim. Dia beritahu api tu lama, api tu 2 minggu dia punya unggun. 2 minggu api. Dah lah, okey tak? Ada orang tengok Hasan ni kan, komen sikit. Jadi neraka tu ialah api. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih, hadis Muslim, keterangan ke-10 lah. Keterangan, kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada daripada sebarang dosa dan kesalahan. Kita hendaklah selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah meminta maaf kepada orang yang ternaya dari perbuatan kita. Berhati kita dosa, jaga dosa kita. Apa itu ahli taubat ni? Ini ahli taubat, cerita orang suka bertaubat ni, bukan cerita apa ni. Berhati dan berpada daripada dosa, kesalahan. Lepas tu selalu meminta ampun, meminta maaf orang yang ditanya. Buat kita orang salah, minta pada Allah. Siang kita minta maaf, kita maaf. Kalau kita terasa, kalau masa sikit-sikit, takat RM2-3 belanja tu tak apalah. Gini masalah, maaf sebab apa, dia tuduh orang tu awak kawan dia tak semayang. Itu kena minta maaf, kena. Bukan itu tuduh berzina, itu lain. Ini ngumpat tuduh khabar awak tak semayang lah, macam-macam lah.
Khabar awak jadi gila lah. Khabar awak ni orang fitnah sana. Orang suka memfitnah. Orang memfitnah, kita kena minta maaf. Jadi kita naklah minta halal daripada pada ketika itu juga. Kita masih ada dalam dunia ini. Masih di dunia ini. Kalau kita tak di dunia minta maaf, bukan dia nak minta maaf dalam surga. Dalam surga tak nak minta maaf, nak minta apa lagi. Saya nak minta maaf kepada masyarakat esok. Kalau jumpa saya nak minta apa. Ya, kamu dah terlambat, tak ada masa dah. Di dunia ini kena buat perkara ni. Dia niat nak dalam surga esok, orang jumpa nak minta maaf dalam surga. Nak buat gas dalam neraka, mana ada. Tempat neraka ni bukan tempat nak buat kebaikan. Neraka di tempat api, diampunkan dengan dibakar dengan api, bukan diampunkan dengan buat perkara-perkara di dunia. Minta ampun dengan api. Tak ada orang cerita buat nak semayang dalam neraka, mana ada. Api. Itulah maknanya kena betulkan masyarakat hari ni. Ada cerita yang mengarut-ngarut. Saya ni depan Quran saya baca ni, saya baca hadis Nabi ni. Bukan baca dalam majalah. Tak ada. Itu tipuan iblis semua tu. Supaya maknanya menunjuk menampakkan masuk surga dengan buat gas. Tak boleh. Bukan. Dunia ni buat dalam tu api. Allah bakar dengan api. Betul lah. Saya tak dengar Maulana ada orang beritahu buat gas dalam semayang, neraka dalam semayang, dan dalam neraka nak bertakbir, nak berzikir, orang nak berzikir dalam neraka, tak ada. Itu karut semua tu. Betul api. Walaupun terkadang kita terpaksa merendahkan diri dan terpaksa menyusun 10 jari untuk minta maaf daripada orang-orang yang berkenaan. Siapa maksud berkenaan? Orang yang kita syakwan ada benda satu. Biarlah kita dipandang rendah atau hina dunia ini, kawan. Asalkan kita terlepas daripada bebanan dosa pada hari kiamat nanti. Tidaklah bersedia menebus dosa dan kesalahan walaupun dengan maruah dan dengan harta benda yang ada. Saya baca je lah. Kerana kita takut jadi terlambat sehingga tiba saat kematian atau kematian orang yang terniaya dari perbuatan kita. Maka terpaksa kita berhadapan dengan orang yang berkenaan di Mahkamah Agung Rabbul Jalil itu pada mahsyar nanti. Panjang angin orang ni. Orang-orang ni berangan nak berhadapan dengan Allah esok, nak minta ampun ke depan Allah Subhanahu Taala. Ada. Mana ada orang sujud depan Allah Subhanahu akhirat? Orang kena berdiri. Pertama berdiri dalam solat, yang kedua berdiri pada mahsyar. Tak ada orang. Abu Bakar datang dengan keadaan berdiri. Macam sembahyang mayat tu. Macam sembahyang mayat tu, berdiri. Apa yang orang tanya perkara tadi tentang keyakinan. Tanya tentang perkara yang difardukan. Dan kubur tentang perkara tentang rukun iman, 6 perkara. Pada mahsyar tentang perkara 5 perkara wajib. 5 perkara. Lepas tu kita berjumpa syafaat Nabi, berjumpa dengan 4 orang Nabi sahaja. Ya, contohnya lah, bersyafaat ni memang tak ramai. Yang Ibn Azmi tu 4 orang Nabi yang bersyafaat itu tadi yang saya ingat lah. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Itu yang jumpa syafaat. Untuk dapat syafaat, untuk dapatkan sekurang-kurangnya kita kena selawat pada Nabi sekurang-kurangnya 1 juta kali. Itu paling tak ada kurang dah. Kalau paling kurang 100,000. Tapi lambat lah. Surga kalau 1,000, berapa tahun awak duduk di akhirat? Kalau saya 4,000 tahun, awak duduk sana 10,000 tahun. Nak cepat lagi boleh selawat 1 juta kali. Kalau ada masa saya buat 2 tahun. Nak kurang lagi boleh buat semua buat selawatnya. Tapi ya itu macam itu caranya. Tapi yang kita bukan buat itu, tapi iman kita yang akan buat kita. Tadi berhadapan dengan Allah tadi, mahkamah ilahi lah, tempat mizan. Macam mana peringkat ni, Mahkamah Agung ni.
Rabbul Jalil. Tak ada orang kot. Tak tahulah, ada lah, tapi semua akan pergi ke mahkamah setelah dihumban ke dalam neraka. Sebelum pergi ke sebelum mahsyar Allah belum sampai lagi, tak Allah dah humban dalam neraka. Bagi orang kafir, orang kafir, kalau cerita bab kafir tak payah cerita. Cerita kafir, orang kafir yang masuk agama selain daripada Islam adalah agama yang sesat. Ni cerita orang Islam. Kalau dia masuk Islam, boleh. Jika itu, tiada seorang juga pun yang mahu menerima harta benda sebagai tembusan dosa. Tak boleh nak beli lah dosa. Kalau ada harta pun tak boleh tembus dosa. Yang mereka mahukan hanyalah bayaran daripada pahala ibadat yang telah kita lakukan di dunia dulu. Pahala lah bawa. Yang mana kita pun ada pada waktu itu sangat berhajat kepada pahala amalan tersebut. Baiklah. Kalau pahala yang ada cukup untuk menebus dosa. Kalau tak cukup, maka terpaksa kita menanggung bebanan dosa mereka ke atas bahu kita, yang akan menjerumuskan kita dalam lubang api neraka. Nauzubillah min dzalik. Apa yang kita sampai, kita amal dan kita sampaikan. Allah berhamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.